Okey tuan-puan, hari ni saya nak sentuh sikit berkaitan dengan isu yang sedang diperhangatkan di media sosial ni, iaitu beli emas, pajak emas, dapat duit beli emas. Adakah kaedah ni betul ataupun kaedah ni mungkin tak betul? Kata Tuan Azizi Ali, pakar kewangan di Malaysia ni, dia cakap kaedah ni adalah kaedah songsang. Dan kaedah ni sebenarnya tuan-puan, saya dah lihat pada tahun 2013, sebelum tahun 2013 lagi sebenarnya syarikat ni. So dia mempromosikan kaedah ni dan hari ni syarikat tu dah berada dalam alert list Bank Negara Malaysia. Tuan-puan boleh lihat sendiri gambar yang saya tunjuk ni. Ini bukti syarikat ni berada dalam alert list BNM. Kaedah pajak emas beli emas, pajak emas beli emas ni tuan-puan boleh menyebabkan tuan-puan rugi. Akhirnya tuan-puan nanti berputih mata, yang mana emas tuan-puan tu tuan-puan tak dapat nak keluarkan daripada pajakan dan tuan-puan menanggung kerugian. So saya nasihat kepada tuan-puan, kalau nak beli emas bukan dengan kaedah macam ni. Kami ajar tuan-puan beli emas daripada duit lebihan, daripada duit pendapatan, ataupun mungkin tuan-puan buat kerja ekstra. So belilah emas dengan cara yang macam ni, lebih selamat, lebih tenang jiwa dan raga. Kalau tuan-puan perlukan bimbingan saya nak nyimpan emas dengan Public Gold, saya sedia bantu tuan-puan. Tinggalkan detail dekat form di bawah ni untuk saya bantu. Jangan lupa follow saya, Abang Kaja, untuk info emas dan juga kewangan.